Assalamualaikum guys, dan apa khabar semua kawan-kawan. Tadi selepas solat isyak, aku adalah scroll TikTok dan aku terjumpa video ni. Kaki tangan FGV Holdings Berhad FGV hari ini mula mengeluarkan aset pada premis pejabat ladang miliknya. Disetiu pada hari terakhir tempoh diberikan untuk pihak berkenaan memindahkan aset boleh alih sebelum tindakan sitaan diambil. Difahamkan kerja memindahkan aset bermula sejak awal pagi dengan tinjauan antara jam 10 pagi hingga 1 petang tadi. Mendapati pacuan paroda serta kenderaan ladang berulang-alik keluar masuk dari kawasan pejabat ladang FGV mengangkut barangan untuk dipindahkan. Selepas tu aku pun masuk tidur. Masa aku tidur, aku termimpi satu peristiwa yang sangat menyayatkan hati. Masihkah kau ingat, sebaik sahaja rejim PAS berkuasa di Terengganu, Kerajaan Negeri pimpinan Presiden PAS Haji Abdul Hadi Awang bersama kuncu-kuncunya terdiri daripada JSR di kampung-kampung telah menghalau kanak-kanak tabika kemas yang belajar di Balai Raya dan bangunan milik Kerajaan Negeri. Terus aku terjaga. Tu yang aku buat video ni. Gurau je. Memang ni serius lah ni. Firstly, aku memang simpati sangat-sangat kepada staff FGV yang aku tengok bertungkus lumus dalam masa 4 hari yang diberikan oleh mahkamah kepada FGV untuk mengalihkan segala aset-aset yang boleh dialih di ladang-ladang milik FGV. Aku secara peribadi sangat-sangat terguris hati, sedih, simpati kepada staf-staf FGV. Aku nak tanyalah, dalam kerajaan Madani hari ini, korang tak terfikir ke untuk datang berbincang dengan pihak kerajaan negeri Terengganu, minta kelonggaran, berunding, selesaikan dengan cara aman dan harmoni? Contoh aku bagi tahu. Okey, katakanlah kerajaan sekarang ni tak ada duit sebab tanggung subsidi minyak lah, tanggung subsidi diesel, nak tanggung subsidi petrol. Kata contoh lah, tak ada duit nak bayar tunggakan. Korang tak terfikir ke untuk datang segera berjumpa dan berbincang dengan kerajaan negeri Terengganu, berunding supaya tempoh masa 4 hari tu dipanjangkan lagi. Rundingan daripada Felda bersama dengan kerajaan persekutuan dan kerajaan Terengganu berunding untuk menyelesaikan konflik tunggakan cukai tanah FGV kepada kerajaan Terengganu ni. Supaya apa? Tak perlulah menyusahkan staf-staf FGV yang tidak berdosa ni daripada terpaksa mengangkut semua aset-aset lori, komputer, tilam apa semua keluar daripada ladang FGV. 2025 dah kot. Tak perlulah nak recycle semula skrip lama tu. Rakyat pun dah cerdik dah sekarang. Kalau rakyat tak cerdik, masakan rakyat Terengganu bagi 32-0, 8-0 Parlimen. Begitu juga Kelantan, Kedah dan Perlis. Rakyat dah cerdik sekarang. Kalaulah korang musuh-musuh politik PAS ni asyik nak ulang, nak recycle, nak kita semula skrip-skrip bodoh yang lama dulu, aku rasa tak perlu lagi lah. Dah tak laku dah skrip tu. Yang aku kesiannya staf-staf FGV ni lah menjadi mangsa keegoan para pemimpin yang menyusahkan mereka. Masa kempen pilihan raya boleh je kamu naik flight. Mahkamah bagi tempoh 4 hari. Takkan 4 hari daripada Putrajaya tak sampai ke Terengganu nak berunding. Dah tu kamu pula biasa telefon Turki, telefon Donald Trump. Kan tak boleh telefon Dr. Sam. Tak perlulah sampai kena angkut tilam semua ni. Aku tak boleh sangat tengok tilam-tilam ni. Memang aku teringat juga peristiwa lama ni. Apa pendapat korang? Cuba komen.